nampak balik dalam game iaitu batu misteri yang ada dalam leader dan clan Yamade. Ya, saya akan tunjukkan nanti. Seperti biasa ya. Ya, saya akan tunjukkan. Okey, tak ada lain. Ya, seperti biasa saya tak nak boleh nasib saya kat atas. Jadi tak nampak apa-apa ya. Leader saya tak tahu berapa tu sekarang. Shield pun saya nampak. Langsung tak nampak apa-apa. Okey. Mari kita ke bookmark. Okey, saya akan tunjukkan dua benda ini saya lupa. Iaitu 3 leader dalam satu clan dan juga batu pelik dalam clan Yamade. Semula saya akan tunjukkan clan Yamade dulu. Okey, ini dia King. Ini dia profile dulu. Profilnya remove 5 obstacle ni. Dan NTD. Tapi bawah satu je buang ada. Wasta banyak lah sangat tu wasta. Tapi jangan ngepek pasal dia. Okay. Okay, tempat dia bagus. Seperti dia serang. Tetapi batu misteri di sebalik ni. Namanya stone. Ni stone juga. Tapi dia lagi pelik. Stone yang tak tahu apa benda ni. Seperti macam kotak. Atau kalkulator. Atau apa benda ni. Kalau korang tahu benda ni, beritahu lah. Saya tak faham sangat dan ingin memberikan. Okay. Canon 10. Dia bawa PK. Hebat juga dia ni. Tahun 9. Okay. Dia ni ada 6. Lalu 1 pun ada. Teruk betul. Baru naik level. Saya lah. Okay. Sebenarnya clan Bokyu Rones dari clan Spanyol. Clan ni masih belum dibuang lagi sebenarnya. Okay, kita ada leader dalam nombor 2 itu Palemik. Banyak juga donate dan banyak juga receive. Itu leader pertama dan leader kedua. Ini dia, Aloy. Champion. Nombor 12. Tapi dia patut jadi leader lah. Yang ni. Dia nombor 1 yang ni. Okay. Mana Aloy tadi? Aloy. Yang ketiga ni tak main dah sebenarnya. Entah apa benda lah nama dia ni. Wey. Banyak donate, banyak receive. Balik nama dia. Nombor 20. Ada lagi tak Elder, CO leader, CO leader. Banyak je lah leader. Dan ada satu champion. Alah, belagak pula clan ni. Banyak champion ada. Ya. Dan sampai situ sajalah video saya. Tapi rasa macam cepat sangat kan. Saya tak ada benda nak buat sekarang ni sebenarnya. Buat video je lah saya punya tu. Ada sakit lagu. Ya. Buat video adalah saya punya benda nak buat sekarang ni. Saya pun tak tahulah. Nak tunjukkan kemaluan saya. Okey. Mari kita tengok dalam serang awal saja. Tak boleh tengok pula saya lambat serang. Okey, apa-apa kata saya serang game orang. Okey, dia ni saya akan serang, percayalah. Jangan harap saya serang. Ini perlukan masa. Susah. Lagi. Boleh tak bagi senang sikit? Ni boleh lah ni. Naga! Musnahkan naga tu. Ya, tidak. Jangan lari. Alah, lagi pula. Lagi. Kalahkan naga tu. Kalahkan naga yang durjana sebegini. Oh, hebat juga naga dia. Tak kisahlah hebat ke tak kecarang. Letak sini. Sekejap lagi saya nak keluarkan mereka sekaligus. Ada. Musnahkan! Namanya. Musnahkan! Alamak, satu lagi kat situ. Bagus giant. Cepat, keluarkan semuanya. Banyak sangat acah lah saya bawa ni, weh. Keluarkan hello. Keluarkan benda ini entah apa. Red spell.
Serang semua. Yeah. Apa khabar budak-budak sekalian? Yeah. Serang. Mustahkan mortar tu. Mustahkan wizard tower yang mustahkan banyak action ni. Cepatlah. Lagi. Tidak. Hati-hati aja. Hati-hati. Serang. Motor. Alah. Allah. Cepat. Aku tak ada malu. Alamak. Ada banyak acah mati. Patut saya buat wizard kali ni. Cepat. Peluang terakhir. Kakak saya dikalahkan oleh tahun 7. Alamak. Ada. Banyak lagi jaya ya. Satu bintang tapi aku guna banyak persen. Allah. Persen tak penting. Yang penting sekarang ni bintang. Baru dapat banyak piala. Atau duit. Oh, duit banyak. Alah, banyak duit. Termakan terakhir. Ada. Satu lagi. Game ni masalah ke? Tengok satu lagi aja. Walau. Macam mana serangan ni? Oh, serangan sengit ni. Tapi rasa berjaya ni. Masa pun tinggal 23. Cepat. Mustahkan wizard tower yang terakhir. Yeah. Kalah sibuk pula wifi ni. Kita berjaya. Oh yeah. Kita berjaya buah. Dan dalam 5, 4. Aku tidur 2, 1. Bu. Tak sempat. Yeah. Ada sikitnya. 6 je. Baik saya bagi je ni. Masalah lagi ni. Oh, tengok nama dia Reza. Macam nama kawan saya pula. Oh, klaim pun Jazir online. Tak ada lain lah pula. Dah biasa dah tempat saya memang tak ada lain. Dan perlu menunggu untuk berapa minit sahaja. Mana beban ranking saya? Tak keluar kan? Oh, ada bawah tu. Okey, dah lama dah saya buat. Dan sampai sini sahajalah video saya untuk hari ini. Dan seperti biasa, saya nak kata korang dah tahu, tak nak bagi tahu. Jadi saya bagi tahulah sekarang, iaitu bye-bye.